Degree ni penting ke untuk berjaya dalam hidup? Realitinya degree ni memang penting. Tapi bukan automatic tiket untuk terus dapat kerja. Untuk bidang tertentu macam cikgu ke, accountant ke, engineer ke, kerajaan, swasta, memang tak boleh lari daripada degree. Ni semua memang syarat minimum. Minimum tau, bukan maksimum. Makin hari, makin banyak haters dekat social media yang tak habis-habis nak cakap degree ni buang masa. Orang gila je ambil degree. Tak ada degree pun boleh dapat duit banyak. Tapi Helda tak setuju dengan benda tu. Degree ataupun ijazah ni memang satu jalan yang penting untuk kita berjaya dalam hidup ni. Degree ni tunjukkan kita ada stamina, bukti yang kita mampu tahan belajar berapa tahun, siapkan assignment last minute, survive group mate yang tiba-tiba hilang, and still kita boleh graduate. Tapi degree ni juga boleh bagi kita disiplin berfikir tau. Tak penting belajar marine biology ke, geografi ke, sains ke, tapi latihan akademik jugalah yang bagi kita asas untuk fikir secara keseluruhan tentang mana-mana masalah. Sama ada reduktif ataupun causality, asas pemikiran. Inilah yang penting masa kita cari tempat kerja nanti dan macam mana kita apply pemikiran nanti masa kerja. Tapi Helda cadangkan jugalah dekat semua yang orang ambil degree ni untuk kita tambah sikit soft skill supaya kita boleh lebih stand out kuat untuk alam pekerjaan nanti. Yelah, sijil degree plus soft skill memang akan jadi rebutan majikan kat luar sana lah kan. Kalau degree ni tak penting, takkanlah masih banyak kerja letak syarat minimum ijazah. Stop lah dengan pemikiran kolot korang yang kata degree ni buang masa and tak guna. Degree ni bukan setakat kertas je tau, tapi bukti kita boleh tahan mental, tahan fizikal, disiplinkan diri, fikir secara matang dan habiskan apa yang kita mula. Tapi kalau setakat ada degree tanpa skill, memang kena ready lah nak bersaing dengan beribu orang lain yang ada sijil yang sama. So, apa pendapat korang tentang isu ni? Cuba komen kat bawah. Helda nak baca.